Contoh soalan ujian psikometrik. Soalan ini menilai tahap keutamaan terhadap keselamatan, pertimbangan rasional dan sikap bertanggungjawab dalam membuat keputusan. Jika anda mohon jawatan yang memerlukan tahap disiplin yang tinggi, penguatkuasaan undang-undang serta pengurusan risiko seperti jawatan pegawai penguatkuasa, pegawai penjara atau anggota di Jabatan Pengangkutan Jalan dan Polis Diraja Malaysia, pemilihan jawapan yang terbaik adalah E. Sangat setuju, kerana jawatan ini menuntut individu yang sangat mementingkan keselamatan, pencegahan risiko serta kepatuhan terhadap peraturan demi melindungi nyawa dan kepentingan orang awam. Manakala, jika anda mohon jawatan yang lebih menekankan tugas pentadbiran, sokongan operasi dan kerja berstruktur seperti jawatan pembantu tadbir perkeranian operasi, pembantu khidmat am atau juru teknik, pemilihan jawapan yang terbaik adalah D. Agak setuju, kerana masih menunjukkan sikap bertanggungjawab dan mengutamakan keselamatan. Namun dalam masa yang sama, mencerminkan pendekatan yang seimbang dan rasional dalam membuat pertimbangan situasi. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni.